Okey, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semua. Boleh dengar saya? Okey, terima kasih Syazwina. Akid Akmal, Raihana, Zaki. Alright, okay. So, terima kasih kerana bersama-sama dengan kita saya malam ni untuk mata pelajaran prinsip perakawan tingkatan 5. Kita masih lagi dalam topik yang sama sebelum kita berpindah pada bab yang seterusnya pada minggu hadapan mungkin insyaAllah. Okay, so malam ni kita nak buat apa? Alright, so malam ni kita kita akan ulang kaji topik analisis. Okay, analisis penyerta kewangan. Alright, sekejap. Saya share dulu. Okay. Baik. Mana? Okay. So, kita nak buat kaedah analisis Okay. Kita buat dah sebelum ni kaedah perbandingan. So, kita buat satu kaedah analisis lagi sekali. Okay. Kerana kaedah analisis ni, dia tak susah sebenarnya sebab kita akan guna sebenarnya kalau kamu faham betul-betul konsep dia akan jadi mudah sebab dia berulang-ulang saja. Okay. Minggu lepas saya dah masuk pun sebenarnya untuk yang kaedah analisis ni sebenarnya kan. Okay. So kita nak mantapkan lagi kita punya pengetahuan dalam kaedah analisis ni. Alright. So saya kena ada saya punya tapak ledger semualah. Alright. Okay. So apa kita kena buat ni? Tengok soalan. Dia suruh kamu sediakan akaun bank, akaun tunai untuk menghitung jualan tunai. Lepas tu akaun perdagangan untung rugi. Okay, fokus dia adalah kita kena buat akaun perdagangan dan untung rugi serta dapatkan penyerta kedudukan kewangan. C dengan D tu adalah fokus utama kita. Tapi kita tak boleh buat akaun perdagangan untung rugi apabila kita tak dapat jualan. Okay? Sebab soalan ini bukanlah imbangan duga yang lengkap. So, jualan ada masa saya jualan. Kalau kita tengok. So, sebab tu dia suruh kita buat apa? Mula-mula dia suruh kita buat akaun bank kan. So, senang je akaun bank ni. Fokus saya malam ni bukan untuk buat akaun bank sangat sebenarnya. Tapi kamu kena tahu. Kamu kena cari semua yang berkaitan dengan bank. Okay. First, tunai di bank. Apa maklumat yang berkaitan? Ni. Sebagai baki BB. 8,000. Lepas tu semua penerimaan. So, mana penerimaan? Maklumat berikut daripada akhir tahun. So, ini bukan maklumat penerimaan dan pembayaran. Ini adalah maklumat baki. So, ini adalah maklumat baki. Okay. So, maklumat yang bank tu adalah ini. Ini maklumat semasa. Maklumat semasa. Dan ini, yang sikit ni adalah maklumat tambahan. Kamu kena kenal pasti nak tengok soalan ni macam mana. So, biasa saya akan bagi, okay, satu hari bulan ni adalah baki awal lah. Ini adalah baki awal. Ini adalah baki awal. Yang ini adalah baki akhir. So, saya biasa kelaskan baki awal ni nombor 1. Okay. Maklumat semasa ni nombor 2.
Maklumat tambahan ni nombor 3. Dan baki akhir nombor 4. So bila kita nak buat akaun, kita akan tengok step ni. 1, 2, 3, 4. Baik. Sekarang, tunai di bank. So, kita tadi nak buat buku tunai kan? Mana? Okay. Ada ledger tak? Journal. Ni ledger. Saya padam sekejap. Okay. So, kita nak buat account bank tadi kan? Account, tulis betul-betul account bank. Step pertama, mesti masukkan baki BB. So, baki BB. Baki BB. Kena masukkan baki BB. Baki BB 8,000 tadi kan? 8,000. Okay. Lepas tu, saya kata yang kedua apa? Maklumat semasa. Okay, maklumat semasa ni penerimaan. Ni, penerimaan. Penerimaan ada 2 ni, penerimaan. Okay? So, pembayaran ni pembayaran. Ni semua pembayaran ni lah. Urus niaga tunai. Ni urus niaga tunai. Ni semua pembayaran. Okay. So, dia nak kita buat apa? Account bank. So, account bank ni tak terlibat lah. Ni tak terlibat lah. Urus niaga tunai. So, tak terlibat lah yang tunai ni. Kita ambil bank ni je. So, ini je kita ambil. Bank. Kan? Kutipan daripada akaun belum terima. Urus niaga bank. Ni urus niaga bank. Ni urus niaga bank. Yang nombor 2 ni urus niaga bank. Ni lah. Ni urus niaga bank. Okay. So, kita tengok dia punya ni. Soalan dia macam ni. Okay. Urus niaga bank ni penerimaan pembayaran. Urus niaga tunai ada pembayaran sahaja. Okay. Jelas? Okay. Tunai di bank kan. Okay. So, kita kutipan daripada akaun belum terima. Point dia adalah akaun belum terima. Okay. Tunai di bank kan. Point dia adalah tunai. Maksudnya duit tunai. Okay. So, bila kita buka akaun, sebelah debit ni, duit-duit tu datang dari mana? Alright. So, kita kata, akaun belum terima 46,900. Akaun belum terima 46,900. Baki BB dapat dari mana cikgu? Okey, baki BB tadi kita ikut step kan? Baki awal 1 hari bulan. Yalah 1 hari bulan. 1 September, step yang pertama tunai di bank 8,000. Okey. Step yang kedua, kita tengok maklumat semasa bahagian bank sahaja. Urus niaga bank. So, ini sahaja. Nombor 2 je. Okay. So, tunai di bank. Bermaksud, duit tunai yang dimasuk dalam bank. 72,000. 72,000 datangnya daripada tunai. Okay, settle. Itu je sebelah debit. Okay, sebelah kredit ada apa? Sebelah kredit kita ada belanja pentadbiran, bayaran kepada akaun belum terima. So, butir di akaun belum terima, kenderaan, penyelenggaraan kenderaan, gaji. Okay, kamu tak boleh tulis bayaran kepada. So, itu adalah perkataan perbuatan. Tak boleh ada dalam akaun. Okay, bayar gaji. No, tak boleh. Gaji saja. Okay. So, 6,000, 47,000 ABB. Yes. 6,000 tu belanja. 6,000 tadi apa? Lupalah. Belanja pentadbiran.
Okey, belanja pentadbiran RM6,000. Okey. So, ini belanja pentadbiran. Lagi, apa tadi? Kamu ada soalan tak? Cekkan sikit. Akaun belum bayar. Okey, kalau ada boleh senaraikan kat saya. Bantu saya sekejap. Okey, akaun belum bayar Akaun belum bayar. Okey, tak apa Raihana. Jumpa nanti. Okey, akaun belum bayar RM47,000. Okey, kemudian kita ada kenderaan. Kan kita ada beli kenderaan. RM32,000. Kemudian kita buat penyelenggaraan. Penyelenggaraan kenderaan. Nanti kamu tulis penuh RM1,800. Gaji RM5,500. Alright. Itu saja. So, kita dah settle dah dua maklumat ni. Kita tadi tengok maklumat 1 dan 2 kan? 1 dan 2. So, kita tengok 1 dan 2 dah. 3 maklumat tambahan. Tengok. Sepanjang tahun perakaunan, Hasif mengambil barang niaga untuk kegunaan peribadi. Okey. So, tu tak ada kaitan. Ni barang niaga. Kalau ambil tunai, barulah record. Ambil tunai dari bank ataupun ambil duit dalam bank, barulah kita record kan? Tak ada kaitan. Seorang akaun belum terima, tidak dapat dikesan dan baki hutangnya RM6,000 dihapuskan. So, ini juga tak ada kaitan dengan bank. Urus niaga akaun belum bayar melibatkan diskaun niaga dan diskaun tunai. Ini juga tidak kaitan dengan bank. So, maklumat yang ketiga, maklumat tambahan. Nombor 3, tak ada apa-apa kesan. So, kita pergi nombor 4. Baki akhir bank. Ada tak bank dalam ni? Tak ada. Dalam ni, dia tak ada bank. Baki akhir. Sepatutnya dalam aset dan liability pada 31 Ogos ni, dia ada satu butir bank. Tapi butir bank inilah dia suruh kita cari. Dia suruh kita cari. Okay. So, now kita kena cari. So, macam mana? Macam biasalah. Sama kan? Debit dengan kredit, mana lagi besar? Debit lah saya rasa ni, kan? Debit lagi besar. So, tolong kira kat saya berapa? RM8,000 campur RM46,900 tambah RM72,000. 126. Yes, terima kasih. 126. So, tolak sebelah kredit. 126,900. 126,900. Tolak RM6,000. Tolak ni, tolak ni, tolak ni, tolak ni. Dapat berapa? Tolak berapa? Dapat berapa? RM34,600 Okey. So dapatlah RM34,000. RM34,600. Inilah baki HB yang kita cari. Okey. So baki HB bawa pergi besok hari. Dia akan jadi baki awal untuk besok hari. RM34,600. Okey. So, pada 31 Ogos lah. Ogos. So, besoknya Ogos 8, 9, September. September 1. Okey. So, kita tengok markah ada berapa.
Biasanya sikit je markah dia. Oh, 2 je markah dia kan. Panjang je kita tulis. Taklah panjang. Kita salin je. So, markah dia adalah pada baki itu sendiri. Iaitu baki ni 1 for both. 1 markah. Alright. Baki HB itu sendiri 1 markah. Lepas tu nanti dia akan tengoklah. Okey, berapa item yang betul ni. 1 lagi markah. Ataupun tak ada salah ke, ataupun ada one off kat sini. Okay, dia 2 je markah sebab dia salin je. Okay. Okay, settle. Next, bila kita dah dapat baki HB Bank ni, kita akan guna baki ni nanti untuk buat PKK. Okay. Baki akhir, baki 31 hari bulan ni, mesti ada bank. So, kita dah tahu dah bank kita tadi 34,600. So, berapa yang kita cari? 34,600. So, bank 34,600. Sebab ini nanti kita akan buat PKK. Ni semua ni adalah PKK. Untuk bahagian D. Untuk kita buat D nanti. So, kena ada bank. Okay, next. Dia suruh kita buat akaun tunai untuk menghitung jualan tunai. Okay. Untuk menghitung jualan tunai. Okay. So, apa kita kena buat? Sama juga. Kita kena cari maklumat yang pertama adalah baki BB tunai. Okay, baki BB tunai. Sekarang, kita tak ada baki BB tunai. Sebab kalau tengok dekat satu step yang pertama ni, baki awal ni tak ada tunai di tangan. Dia ada tunai di bank saja. Tunai di tangan tak ada. So, kita tak ada tunai. So, kita ada baki BB lah. Okay, kita tengok yang kedua pula. Maklumat semasa ada tak tunai. So, maklumat semasa kita tunai dia adalah ni kan bawah ni kan. Tapi kita tak ada maklumat penerimaan. Kita ada maklumat pembayaran sahaja. Okay, so kita buka akaun tunai. Akaun bank tadi. So, sekarang kita buka akaun tunai. Akaun tunai. Akaun tunai. Kita tak ada maklumat untuk awal tak ada. Untuk penerimaan pun tak ada. Kita hanya ada maklumat pembayaran sahaja. So, tak apa. Salah. Okay. So, maklumat kita adalah, first adalah belian. Okay. Now, kita tulis je belian. 16,400. Penyelenggaraan kenderaan 4,200. Kemudian kita ada insurans 8,500 dan juga ambilan tunai 5,700. Okay. Kemudian kita tengok ada tak kita punya maklumat tambahan mengambil barang niaga. Okay, tak ada kaitan. Akaun belum terima tidak dapat dikesan. Baki hutangnya dihapuskan sebagai hutang lapuk juga tak ada kaitan. Urus niaga belum bayar. Melibatkan diskaun niaga juga tak ada kaitan dengan tunai. Okay, so mana yang ada kita dah settle maklumat ketiga tak ada. Kita tengok maklumat keempat. Maklumat keempat 30 baki akhir kan? Baki akhir tunai. Ada tak tunai? Oh, ada. Tunai di tangan. Tunai 700. So, apa kamu kena buat? Okay, so kita ada baki HB 700. So, tunai baki HB ni mesti duduk di sebelah sini 700. So, dia suruh kita cari jualan tunai. So, berapa? Tambah je lah semua.
Bantu saya. Boleh? Berapa jumlah semua? 16,400 tambah 4,200 tambah. Okey. Dah ada jawapan. Terima kasih. Okey. Betul 33,000. Sorry. 35,500. So, sebelah sini pun 33,000. Sorry. 35,500. So, tolak kosong. Dapatlah 35,500. Ini adalah jualan. Dah baki bibi tak ada kan? Dan semua penerimaan-penerimaan lain tak ada. Okey. So, boleh ke baki bibi awal tak ada? Boleh je. Sebab kamu tengok, dia baru mulakan perniagaan. Dia ada duit dalam bank je. Yeah? So, bolehlah. Boleh je nak terjadi begitu kan? Okey. So, kita dah dapat dah jualan tunai. Kita dah dapat jualan tunai. So, maka ada 3. Sebab tu dia suruh kita buat jualan. Sebab kita nak tahu jualan tunai. So, bila kita masukkan perdagangan dan untung rugi, bermulalah start dengan kita punya format lah. Kan? Okay, saya tak payah padam lah ni kan. Padam angka je lah. Yang lepas punya. Sama je. Format still sama. Tak best. So, saya kena padam juga semua. Nampak tak? Okay, saya tak nak padam dulu yang awal ni. Okay. Nanti saya padam bawah. So, format dia macam biasa. Akaun perdagangan dan untung rugi bagi tahun berakhir. Samalah. Untung rugi bagi tahun berakhir. Sekian. Okay? So, jualan. Jualan kita kena tahu jualan adalah jualan tunai campur dengan jualan kredit. So, jualan tunai kita dah dapat. Berapa jualan tunai kita? 35,000. Terpadam pula. 35,500. Jawapan inilah yang akan kita bawa pergi sini. 35,500. Persoalannya, jualan kredit belum ada. Okay? So, macam mana nak dapatkan jualan kredit? Kena buat akaun apa? Chatting saya, akaun kawalan belum terima. Yes. So, kita buat pula akaun kawalan belum terima. Macam biasa, step 1, step 2, step 3, step 4. Okay, step 1 macam biasa baki bibi. Okay. Step 1. Ada tak baki bibi? Akaun belum bayar, akaun belum terima. So, kita fokus kepada akaun belum terima step 1. Tak ada. Step 2. ABB. ABT. ABT. Ada. Step 3. ABT. Tidak dapat dikesan. Ada. Ni. Seorang ABT. So, ini adalah hutang lapuk. Okay. Urus niaga akaun belum bayar melibatkan diskaun niaga 115 dan diskaun tunai. Okay. So, ini ABB lah. Sekarang kita buat ABT. Alright. So, 3 tak ada. 3 ada. 2 ada. 3 ada. 1 tak ada. 4. ABT. So, kita ada maklumat
2, 3 dan 4. Maklumat 1 tak ada. Memang tak ada lah sebab kita baru nak mulakan perniagaan. Mana ada orang hutang dengan kita lagi. Okay? Kita tak jual barang. So, orang tak ada hutang dengan kita lagi. Okay, now kita masukkan maklumat yang kedua. Penerimaan kain kutipan daripada ABT. Okay, kita tak ada baki yang bulan lepas. Kita ada baki bulan ni lah. Okay, sepanjang tempoh sampai 31 Ogos ada orang bayar hutang. Kita 46,900. So, 46,900 ini adalah pembayaran. Dia bayar kat kita kan. 46,000. Kita tengok kita punya account bank. Ni, 46,900. Okay, itu maklumat yang kedua. 1 tak ada, 2 tak ada, 3. Okay, maklumat yang ketiga tadi adalah cerita pasal hutang lapuk 600. So, dekat hutang lapuk ada 600. Hutang lapuk 600. Kat sini butir dia apa? Bank. Sebab kita ambil daripada mana? Kita ambil daripada akaun bank. Okay? Dalam akaun bank ada butir akaun belum terima sebelah debit. So, dalam akaun belum terima ada butir sebelah kredit, butir dia bank. So, dia mesti ikut catatan bergu. Ada hutang lapuk sebelah kredit 600. Sepatutnya ada akaun hutang lapuk sebelah debit lah pula. Butirnya ABT. Tapi kita tak payah buat pun. Dia bukan suruh kita buat catatan bergu yang tu. Alright. Okay, next. Ini maklumat tadi yang ke berapa eh? Ni 2, ni 3 dan kita ada maklumat keempat. Maklumat keempat adalah apa? Baki HB. Okay. So, maklumat yang keempat tadi adalah baki HB. Okay, berapa baki HB kita? 10,600. Ni 10,600. So, baki HB kita adalah 10,600. So, kita boleh cari jualan kredit berapa? So, berapa jualan kita? 46,900 tambah 600 tambah 10,600. Dapat berapa? Okey, 57,560. Okey. So, kita nak guna jawapan ini untuk masuk dalam okey. Tak apa. Berapa? 58,100. Okey. Okey. So, kita guna jawapan ini masukkan dalam 58,100. Barulah kita dapat jawapan jualan sebenar. Berapa? Tolong kira. 35,500 tambah 58,100. Saya ada ramai saya rasakan. Ada siapa lagi? Okay. 93,600. Okey, ramai 93,600. Ramai jawab. Okey, kita ada 93,600. Nampak tak? Kita nak buat jualan je punyalah lama kan? Okey, tapi tak apa. Dia ada markah. So, biasanya kalau macam ni, markah dia 2. Okey? Tapi kalau jawapan anda salah, sebab kita salah kat sini, kita salah kat sini, dia ada markah-markah, dia ada one off nanti. Okey, kalau pentaksiran dia lain pentaksiran dia lain. So dia ada kalau tak terima jawapan ni,
ambil ni tak dapat 5,000, kita akan tengok 35,500 tambah dengan apa-apa jawapan di sini yang anda dapat daripada sini. Apa-apa jawapan di sini, bawa pergi sini, dia boleh dapat one off. So, dia carry kan? Jawapan carry. Okay, angka sendiri. Kita panggil dia angka sendiri. Ataupun kita biasa guna istilah angka rujuk. AR, angka rujuk. Okay. Inventory awal macam biasalah. Inventory awal kita mesti kena tengok baki awal. So tak ada. Kita tak ada inventory awal sebab kita baru berniaga. Okay, so inventory awal itu tak ada. So, belian. Belian ada tak? Belian. Ada belian. Kita tengok nombor 1. Belian ada. Tapi kita ada belian tunai. Kan? Belian tunai. So, 16,400. So, kita buat belian tunai 16,400. Tambah belian kredit, kita kena cari. Okay, macam mana kita nak kena cari? Kita kan dah buat akaun. Kan kita ada akaun kawalan tadi. Step kita ada akaun belum bayar ni. Ni yang belum bayar ni. Dekat bank ada akaun belum bayar. Dekat tunai. Tak ada. Okay. So, kita buat akaun belum bayar. Untuk cari jualan dengan belian je. Macam-macam akaun kita kena buka. Kan. Tapi dia akaun kawalan yang simple saja. Okay, dia tak adalah banyak sangat benda dia. Okay, sekarang kita buka akaun kawalan belum bayar. Baki Bibi tak ada saya rasa. Baki Bibi ada Kita tengok sekejap. Kita tengok soalan. Yang pertama ada tak akaun? Tak ada. Sebab kita baru mula kan. Yang nombor 1 tak ada ABB. Nombor 2 ada. Ada. Okay. 47,000. Ada. Kan? So, tadi dekat bank, akaun belum bayar duduk di sebelah kredit. Akaun bank duduk di sebelah kredit. Maka akaun belum bayar duduk di sebelah debit. Butir dia bank. Butir dia bank. 47,000. 47,000 kan? Sahaja. Yes. Okay. So tadi kita dah tengok nombor 2 ada. Nombor 3 ada tak? ABB? Ada. Nombor 3 ada ABB. Nombor 3. Urus niaga akaun belum bayar. Diskaun niaga 1,500. Diskaun tunai 1,570. Okay. So kita bagi diskaun. Alright. Sepanjang tahun mengambil barang niaga. Okay, tak ada kaitan. So, kita ada diskaun dekat sini. So, dua-dua diskaun ini, kita ada diskaun niaga. Dua-dua ni diskaun lah kan sebenarnya. So, total sahaja dua-dua diskaun ni. So, dua-dua diskaun ni dapat berapa 1,570. So, kita ada 70,03. 3070 kan? 1,570 tu tak? Tu kan? Ya, okey. 3070. So, kita masukkan saja sebagai diskaun. So, diskaun 3070. Okey, nombor 3. Okey, nombor 4. Nombor 4. Ini nombor 3. Maklumat nombor 4. Ada tak ABB? Ada. Okey, ada maklumat ABB ni. Sekejap, mana ABB? Akaun belum bayar ni. Akaun belum bayar bukan belanjaan belum bayar itu lain. Dia mesti akaun belum bayar. So 7,700 ini adalah baki HB. So baki HB kita adalah
7,700 Yes. Okay, so boleh kira. 47,000 tambah 3070 tambah 7700. Berapa dapat? 577770. 577770 tolak kosong. 577770. Ini adalah belian. So, kita bawa 577770 ni dalam sini. So, berapa tadi? 577770. Berapa belian kita jadinya? 74170. Okay. Alright, settle. Okay, so kita ada tak? Okay, settle dah kan? Dapatlah kat sini 2 markah sebab kena kira. Kan? Kena kira, semua kena kira. So, kita dapat 2 markah kat situ. Then, kita, apa format dia pula? Kita tengok dalam maklumat semasa ini, maklumat semasa. Bila kita buat AUR ni, kita dah fokus kepada penerimaan pembayaran saja. Sama ada melalui bank ataupun buku tunai lah. Okay. So, ada tak pulangan ke apa semua? Tak ada. Okay, pulangan ke tak ada. Tapi kamu tengok sepanjang tahun perakaunan, nombor 2 ni tak ada, tapi nombor 3 ada. Sepanjang tahun perakaunan, Hasif mengambil barang niaga. Barang niaga ni dia akan efek dekat... Sekejap Okay, barang niaga ni dia akan efek dekat... Okay, barang niaga ni dia akan efek dekat belian. So, belian dengan ambilan. Ambilan nanti masuk dekat PKK 2,500. Dekat belian ni dia akan efek 2,500 dekat akaun terugi lah. So, salah jawapan kita. Kita kena tolak pula dengan 2,500. So, jawapan kita kat sini salah. Bukan 74,170. So, berapa? 16,400 tambah 5,770 tolak 2,500. Berapa jawapan kita yang baru? 76 7170. 7170. Okey, inilah jawapan kita kan? Okey, so confirm lah ada 2 markah. Banyak no kena kira kan? Nak sampai belian je ada banyak step kita kena buat. Untuk dapatkan satu figure ni. Untuk dapatkan 71670 tu ada panjang jalan kerjanya. So markah dia selayaknya adalah 2. Okey? So pulangan semua tak ada. Kita terus pergi ke inventory akhir. Okay, so inventory akhir kita tengok step yang keempat lah, baki akhir. So baki akhir kita inventory, nampak ni? Inventory akhir. Okay. Harga kos. Kita kena ambil harga kos, bukan harga kita jual. Kan? Nilai yang terendah. So 9,600. 9,600 tolak. So tolakkan saya 71670 tolak 9,600. 62,070.
Inilah kos jualan yang kita cari. Inventory awal tambah belian tolak inventory akhir. Sekarang inventory awal kita tak ada sebab kita baru mula berniaga. Kita hanya ada inventory akhir saja dan kita punya jumlah belian. So, kos jualan kita 6207. So, bolehlah kita cari untung kasar. Untung kasar format dia jualan tolak kos jualan. 93,600 tolak 62070. Dapat berapa? Okey, berapa? Okey, terima kasih. Yang lain ada jawapan? Boleh bersama-sama dengan saya. 31,530. Itulah untung kasar. Okey, untuk kos jualan ni tadi, markah dia ada satu. Dan untung kasar ni, markah dia satu plus word. Ini pun mesti plus dengan word. Bermaksud perkataan ini wajib. Sama juga. Okey, so tambah dengan hasil. So, kita fokus kepada hasil yang kita ada dengan tolak belanja yang kita ada. So, saya kena padamlah bahagian hasil ni. Sebab tidak semestinya ini hasilnya. Tidak semestinya ini belanjanya. Kan? Okey. So, kita boleh tengok dekat akaun bank dengan kita kan dah buat buku tunai, kan? Ada tak hasil? So, kita tak ada hasil lah kalau tengok kat sini, kan? ABT ni kita dah buat akaun kawalan. Tunai ni bukan hasil kita. Duit kita masuk, kan? Jualan kita dah masukkan tadi. Okey. So, kita tak ada hasil. Now, kita ada belanja. Belanja kita agak banyak. Okay. So, belanja kita ni, belanja saya nak buat warna apa pula Saya contoh warna purple lah kot warna biru lah. Okay. Belanja pentadbiran. Kita punya belanja. Penyelenggaraan kenderaan. Kita punya belanja. Gaji. Lepas tu dekat tunai pula penyelenggaraan kenderaan lagi. Insurans. Ambilan bukan. Okay. Kita ada 1, 2, 3, 4. Okey, kenderaan bukan kenderaan aset bukan semasa. Okey. So kita ada satu yang saya warna biru ni 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. So kita senaraikan dulu. Belanja pentadbiran, belanja penyelenggaraan kenderaan. Okey, so saya salinkan dulu. Belanja pentadbiran, kita punya belanja. Belanja, so tak payah ada belanja pun tak apa. Ni belanjalah. Penyelenggaraan kenderaan. Penyelenggaraan kenderaan. Lepas tu saya ada gaji. Okey, kita bayar gaji. Lepas tu kita ada penyelenggaraan kenderaan lagi. Nanti kita akan combine je sebab penyelenggaraan kenderaan ni kita bayar rugi ni. Oh ya, yeah, okey. Insurans. Okey, insurans. Insurans. Okey. So, daripada sini, belanja pentadbiran ni. Belanja pentadbiran berapa 6,000. Okey, 6,000. Penyelenggaraan kenderaan 1,800 campur 4,200. So 6,000. So 2 kan 6,000. Ni kita campur tunai dengan bank. Tunai dan bank. Campur dua-dua Terus. Okay. So gaji dan insurans. Okay. Sebelum tu kita kena tengok dulu sebenarnya. Kita main tulis je kan. Kita main salin je. Kita tengok kat sini. Ada tak aset-aset ni yang berkaitan? Nampak tak? Salah. Kita punya belanja pentadbiran tadi bukan 6,000. So, kita ada belanja pentadbiran prabayar. Okay.
So, akhirnya, okay. So, kita ada belanja pentadbiran belum bayar. So, sama juga, belanja belum bayar. Okay. Alright. Okay, insurans. Insurans kita boleh ambil direct sebab kat sini tak ada insurans belum bayar ke insurans prabayar. Gaji juga kita boleh ambil direct sebab tak ada apa-apa lagi cerita pasal gaji. Okay, so yang kita boleh ambil direct adalah gaji penyelenggaraan kenderaan dan juga apa tadi saya kata? So, gaji 5,500, insurans 8,500. Okay, gaji, berapa gaji kita? 5,500. Insurans 8,500. Belanja kenderaan 6,000. Kita ada belanja belum bayar tadi. Belanja belum bayar. Maksudnya belanja lah. 190. Kalau belum bayar pun kita kena iktiraf Okey, belanja pentadbiran. Kita ada belanja pentadbiran prabayar pada 31 Ogos. So kena buat apa? Dia kena tolak So, kalau kita buka akaun belanja penyelenggaraan. So, kita buat sikit kat bawah ni. Akaun belanja penyelenggaraan. So, belanja So, bank dia mesti duduk di sini lah. Kan? Kita masuk je format. So, mana penyelenggaraan? Kita ada dua. Bank dengan tunai. So, bank dengan tunai tadi kan? Okay. So, kita masukkan saja 4,200 dengan belanja penyelenggaraan yang 1,800 ni. 1,800 ni bank dan tunai 4,200. 1,800 tunai 4,200. Okey, itu maklumat yang kita ada. Kemudian kita ada belanja penyelenggaraan prabayar akhir. So, awak kena tahu prabayar awal dia akan duduk di sini. Sinilah. Tapi kita tak ada. Kita ada belanja penyelenggaraan prabayar. Maksudnya yang akhir lah. So, berapa? So, kita ada penyelenggaraan pula. Pentadbiran. 970. 970. Bukan penyelenggaraan, pentadbiran Dari tadi saya sebut penyelenggaraan. Penyelenggaraan kenderaan Okay. So, tapi kita ambil pentadbiran kan kat sini kan? No. Kita ambil penyelenggaraan. Sorry, salah. Ni. Sorry. So, kita ambil ni. Penerimaan bank 6,000. Okay. Yes. Kita ada 6,000 sahaja. Bank. Sorry Sarah Okay, so tolak. 970 Yes. Tolak kan? 6,000 tolak 970. Dapat berapa? 5030. Okay. So, 5030 ini yang kita transfer pergi akaun untung rugi. Awak kena ingat akaun untung rugi ni kena duduk di atas dia Jangan letak akaun untung rugi kat sini. Sebab 970 ni dia kira belanja prabayar akhir. Dia macam baki akhir tau. So, baki akhir dia mesti duduk bawah sekali. So, AUR 5030 inilah yang kita akan bawa. 5030
30 inilah yang akan kita bawa pergi ke kita punya belanja pentadbiran 5030. Okey, belanja kenderaan tadi dah betul ya dah lah. Okey. Belanja am kita dah masuk. Okey, total berapa untuk belanja di sini? Ya ke rugi? Total belanja berapa? 5030 tambah 6000 tambah 550 tambah 8500 tambah 190. Dapat berapa? 25,200. Okey, so kita dapat untung kan? Okey, berapa untung kita? Ni tolak. Apa untung kita? Untung bersih. Yes, untung bersih. 6310. Right. So, mana yang ada markah kat sini? Kat sini yang ada markah yang kita kena kira tadi. Ni, satu markah. Belanja penyelenggaraan ada juga satu markah sebab kita ada pengiraan tadi. 6330. 6330 ya? Okay, 6310. Hai? 25, apa yang 25, 2, Zara 25220 tu apa? Jumlah perbelanjaan ke? Bukan. 25, okey. Jumlah perbelanjaan 25200 kan? Bukan 25200. Okey, salah So, kat sini bukan 25200. Maksudnya kat sini adalah 25220. Macam tu. Then, untung bersih adalah 6330. Tu ke? Betul ke? Betul ke? 31530 tolak 2520. Okey. 25. Okey, terima kasih. 25220. So, 63. 25220 tolak, 31530 tolak 25220, dia akan jadi 6310 saya kira. Untung bersih 613 sebab 630 tadi tolak. Okey. So, untung bersih dia sebenarnya 6310 kan? Dia salah tadi kan? Ni betul lah ni kalau saya tekan kalkulator pun 31530 tolak 25220. Dapatlah untuk mesin 6310. Ini jawapan tepat satu. Plus dengan perkataan word. Mesti kena ada. Okay, so ini tadi 2 markah. Kan? So, fokus kita kepada markah sebenarnya. Alright? So, jangan risau pada jawapan yang bawah sekali tu. Okay, imbang ke tak imbang. Tapi awak fokus macam mana nak buat account. Okay, untung bersih betul ke salah ke, itu kita kita jangan ambil serius sangat. Nanti kita akan pressure. Kan? Bila PKK kita tak imbang, kita teruskan je dengan soalan yang lain. Sebab mungkin ada jawapan anda yang betul di mana-mana. Alright? So, kalau tengok soalan ni, akaun perdagangan dan untung rugi dia ada 13 markah. Okay, mungkin saya kira kat sini mungkin tak cukup. Tapi tak apa. Okay. 1, 2. Okay, sebelum tu saya terlupa. Inventory akhir tadi kita kena pilih. So, dia ada 1 markah. Sebab kita kena pilih. Kalau kita direct je, dia tak ada markah. Sekarang kita kena pilih. So, kat atas ni je dah ada 2, 4, 5, 6, 7. Atas ni saja dah ada 7 markah. Okay. 8, 9, 10.
mungkin ada lagi markah. 11. Ini satu. Sebab ini pun tadi kita ambil. Okay, tadi ada 13 kan? Adalah tu di mana-mana. Cuma saya nak fokuskan kat sini. Mana yang kita ambil direct, dia tak ada markah. Yang kita kena kira hard work sikit. So, dia akan ada markah di situ. Alright. So, bila buat PKK, anda hanya fokus aset dan liability pada 31 sahaja. Kelaskan mana satu aset. Ini aset semasa. Aset semasa. Belanja pentadbiran prabayar. Prabayar aset semasa. ABB LS. Belanjaan belum bayar LS. Premis aset. ABS. 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 Okay. Alright. Okay, so inventory akhir ambil yang ini saja. Okay, itu sahaja. Bank, bank jangan lupa masukkan. Kita kira tadi bank. So, ini saja. Then, kamu masukkan nanti modal. Kan? Modal awal. Modal awal macam mana nak kira? Inilah ni modal awal kita ni. Ni modal awal kita ni. Tambah je semua. So, modal awal kita 68,000. Okay? Tambah untung bersih. Untung bersih yang kita dah buat dekat sini. 63,100. 6,310. Okay? Ambilan tolak dekat ambilan yang tadi kita ada maklumat tambahan satu kan? Ada cerita pasal ambilan kan? Ni. Ambilan dekat PKK tolak 2,500. So, dia mesti akan tally punya. Kalau kita catatan bergu kita betul. Alright. So, nampak tak? Soalan ni dia banyak. Dia agak complicated. Tapi markah dia pun banyak. Ini biasanya berada di soalan nombor 2. Okay, so markah dia 25. So, nombor 2. So, kita tak apa je. Walaupun kita boleh buat sampai 3 pun dah cukup okay. Sebab proses dia tu panjang kan. So, kena buat latihan berulang kali. Okay semua. Okay ke malam ni? Alright. So, okay. So, next week kita boleh pergi ke bab seterusnya lah kan. Walaupun yang ni agak-agak okey tapi macam tak mahir tak apa. So, kita habiskan dulu. Nanti kita ulang kaji semula. Kan? Berdasar dengan soalan-soalan trial negeri-negeri lain, kita akan ulang kaji. Cepat habis syllabus. So, kita senang nak ulang kaji. Okey, sehingga berjumpa lagi pada minggu hadapan. Pada waktu yang sama, sekali je sebelum menjelang bulan puasa, kita akan jumpa sekali lagi pada waktu yang sama, pukul 8. Okay, selepas bulan puasa kita akan, waktu bulan puasa kita akan berjumpa pada pukul 9 lah. Okay, bulan puasa kita akan berjumpa pada jam 9.30 malam. Sehingga 10.30 malam. Okay, sehingga berjumpa lagi pada minggu hadapan. Terima kasih semua. Selamat malam dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.